time project tu dia panggil nama pelik tau, bukan nama project tu sendiri. Dia ada nama kod. Sebab kita tak nak apa yang kita buat ni keluar daripada team. Kenapa? Contohnya kita kira project value. Kenapa kita tak nak orang lain walaupun dalam company yang sama tahu pasal project tu? Kita ada nama dia project alpha contoh dia. So antara kita je tahu, oh ni project alpha. Orang luar tak tahu. Kita kena sign agreement lah, contoh macam employer-employee sign, kata okay, project ni kita keep in secret. Hanya project team sahaja tahu. Walaupun dalam company yang sama pun orang lain pun tak boleh tahu. Dalam team tu saja. Ya, nak corridor talk pun tak boleh. Betul. Ini integrity lah. Boleh teka? Kenapa? Tak tahu. Going once, going twice, sold. Okay, tak ada jawapan. Tak tahu. Dia macam ni. Kita tak nak benda tu keluar daripada team sebab cost. Kita dah tahu ada cost kita. Contoh dia 1.2 billion. Kita tak nak orang yang bukan projek kita tahu value tu. And then kadang-kadang dia boleh, manusia kan, dia boleh bocorkan kepada orang yang masuk tender tu nantilah. Dia masuk harga 1.2. So dia dapat. Padahal dia bukan paling terror pun. Mungkin salah satu faktor adalah value lah. Banyak faktor lain lagi kalau